Mida, Riz, I baru lepas jumpa anak. I tak nak you jumpa anak. You jangan tunjuk muka macam ini sama saya. Sebab keluarga you, anak I menderita. I cuma... I tak perlu penjelasan you. Patutlah anak Datuk macam ni. Ikut perangai Datuk rupanya. You jangan masuk campur. Kenapa? Datuk fikir Datuk seorang je yang boleh marah orang suka-suka hati. Hidup anak Datuk rosak sebabkan Datuk. Datuk yang rosakkan dia. Sebab Datuk ingat, duit mampu beli segalanya. Jaga mulut. I summon you. I baru je cakap duit tak mampu beli segalanya, Datuk. Lebih baik Datuk jaga anak Datuk sebelum Datuk kehilangan dia. Macam Mama? Mayan dah tunggu. Kau termenung fikir pasal Ana ke? Kau tak payah risau lah pasal dia. Dia okey je. Tak sakit pun. Cuma minta perhatian. Kau pergi hospital dengan Mama. Pergi tengok dia. Kenapa kau nak pergi jumpa dia? Kenapa? Aku tak boleh teman Mama. Tak, kenapa kau nak kena masuk campur urusan keluarga aku, Rira? Engkau ni tak payah aku nak tunjuk baik depan keluarga aku. Aku, isteri kau. Kenapa tak boleh? Sebab aku jijik. Good night. Sampai bila kau nak teruskan macam ni? Fikirlah diri kau juga, Aira. Aku dah lama hilang diri aku, Teha. Selagi diorang tak rasa apa yang aku rasa, aku takkan puas. Tapi bukan ni plan kau, kan? Aku kesiankan kau, Aira. Cuba kalau Tok Wan masih ada. Kau ingat dia akan suka ke dengan apa yang kau buat ni? Bilik Tok Wan ni tak ada kipas. Pergilah tidur bilik Aira tu. Tak nak, Aira nak peluk Tok Wan juga. Budak ni dah besar panjang pun nak manja juga lagi. Nanti kalau panas, sendiri tanggung tau. Tak adalah, bilik Tok Wan sejuk je. Tak payah pasang kipas pun, selesa. Yelah. Ni, Aira punya SPM bila? Hujung bulan ni. Takutlah. Kenapa pula nak takut? Bukan nak pergi berperang ke? Aira dah jumpa dia, Tok Wan.
Aira, Sarip. saya ingat kata siapa lah tadi tu. Ni awak balik sini terus duduk sini ke? Tak. Saya pergi ziarah kubur Tok Wan. Dan awak ke? Ah, Tengok sikit. tak. Comelnya. Macam ayah dia kan? Ni awak balik pergi tengok mak dengan ayah awak ke? Tak. Saya dah 2 bulan dah balik duduk sini. Sebab mak budak ni pun dah tak ada dah. Kan okey? Kamu lagi sayangkan ibu kan? Awak macam mana? Dah kahwin? Minta maaf Sarip, saya rasa saya kena gerak sekarang. Dah lewat. Nanti awak ada datang sini balik kan? Nanti balik dulu Kenapa aku nak minum boleh tadi? Kenapa Haji Ana tak beritahu? Kenapa? Salah ke? Lagipun hari ni ajar Nurul kan? Hari jadi Nurul esok, bukan malam ni. Ya je lah Nurul nak sambung malam ni sekalipun. Dah. Kita makan dulu. Mak Teh, Ya, Puan. Mak Teh ke yang masak semua ni? Ya, Puan. Kenapa? Tak adalah. Saya takut kalau ada orang nak racun suami saya pula. Nurul kata ni buat teh dia. Tapi kenapa sambutan macam kampung? Ni je Mak Teh masak. Mak Teh tahu kan saya tak makan semua ni. Puan teringin nak makan apa? Hati buatkan. Tak apalah. Saya tak teringin nak makan. I masuk bilik dulu. Macam orang nak disambut sekali. Dah lah tu. Kita makan dulu. Akak, Nurul dah cakap dengan akak yang Alung tak bahagia perempuan tu. Akak tak percaya. Pergilah ke mana Alung tu. Nantilah. Nanti apanya? Sekarang lah. Inilah peluang akak. Alung tu saja je duduk kat luar tu sebab tunggu akak. Percaya cakap Nurul. You sihat? Nurul naik bilik dia sekejap. Sebab tu I datang sini nak teman you. You masih marahkan I pasal papa I ke? Ana, boleh tak you lupakan je semua pasal benda tu? I tahu you tak bahagia pun sebenarnya kan Ijaz. You menyesal tinggalkan I. Sedangkan perangai perempuan tu lagi teruk daripada I. You suruh I berubah kan dulu. Tapi kenapa you boleh saja terima perangai perempuan tu?
I masih tunggu you, Jas. Tak payah. I takkan berhenti tunggu you. You buat apa ni? You balik dulu. Roy? Roy? Kenapa you buat macam ni? I nak you pergi luar negara. No, I tak nak. You tak boleh suka-suka buat keputusan untuk I. Patutlah Roy tiba-tiba nak berhenti. Kerja you rupanya. Aku takkan puas hati selagi kau tak hancur.